tahajud jangan tinggal. Mulakan hari kita dengan tahajud. Paling kurang 2 rakaat. Apa kelebihan tahajud ni? Allah bagi nur wajah dia. Yang kedua, Allah bagi apa kat dia? Dia jadi orang yang paling hampir kepada Tuhan dia. Waktu tu Allah turun ke langit dunia dalam satu hari. Yanzilu Rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Turun Allah SWT ke langit dunia dengan maksud Allah hampir pada hamba dia. Siapa yang nak berdoa apa-apa aku nak makbulkan. Siapa yang nak minta apa-apa aku nak tunaikan. Siapa yang nak minta ampun aku nak ampunkan. Yang ketiga, dia dapat apa? Special maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Bila? Yaumul qiyamah ni. Waktu orang semua susah, dia duduk maqam terpuji. Allah pandang dia, Allah tengok dia. Ini orang yang bangun tahajud. Lagi dia dapat apa tuan-tuan sekalian? Doanya dimakbulkan. Lagi dia dapat apa lagi tuan-tuan? Kubur cerah. Lagi dapat apa lagi? Peluang untuk dapat masuk syurga tanpa hisab. 2 rakaat. Saya buat banyak kut tak larat. 2 rakaat sudah. Berapa minit sebelum azan bangun usolli sunatan tahajud rakaatain ini cukup. Lepas rakaat, lepas Fatihah baca qul ya al-kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Qul ya al-kafirun berapa ayat? 6. Qul huwallahu berapa ayat? 4. 6 coba 4 jadi 10. Nabi kata man qama bi'ashari ayatin kataballahu lahu. Siapa yang bangun pada malam harinya membaca 10 ayat, maka akan ditulis baginya perlepasan daripada kelompok yang lalai.